Hari tu, saya mula kenal Julia. Kami mula rapat sebab masing-masing takut nak pergi tandas malam-malam. Kami saling menemani bila nak terkencing malam-malam. Pada mulanya, kami berdua memang tak percaya cerita hantu senior. Sebab sebelum saya mendaftarkan diri di asrama, abang saya dah beritahu awal-awal supaya jangan dengar sangat cerita hantu ni. Nak dijadikan cerita, adalah satu hari ni, saya memang tak boleh nak lelapkan mata. Katil Julia ni sebelah saya je. Saya nampak Julia ni dah tidur nyenyak dah. Yang lain pun dah tidur juga. Saya tengok jam dah pukul 2 pagi. Saya cuba nak lelapkan mata, tapi tak boleh. Sedang saya berguling ke kiri ke kanan cuba nak lelapkan mata, saya terdengar macam ada orang buka tingkap bilik saya. Tingkap tu betul-betul depan katil saya. Saya boleh nampak tingkap tu sebab semua katil dah disusun menghadap ke tingkap tu. Katil saya yang keempat dari dinding. Saya tak fikir apa-apa lagi masa tu sehingga saya terdengar suara 1, 2, 3. Lepas saya dengar suara tu, saya terus teringat cerita senior masa mula-mula saya mendaftar di asrama. Saya mula meremang satu badan. Saya dengar lagi. 1 dah tidur, 2 dah tidur, 3 dah tidur, 4 tak tidur lagi. Badan saya memang dah menggigil dah masa tu. Saya cuba panggil Julia dalam suara tergetar-getar. Julia, Julia, Julia. Tapi apa yang membuatkan saya makin menggigil dan menangis bila saya dengar benda tu cakap, Julia dah tidur. Dan disertakan hilaian ketawa yang sangat kuat.